Macam mana kata nak ikut Nabi ni? Kalau gelaran imam halang ni, kita nak semayang jemaah azan 2 kali. Balik pada mazhab Syafi'i dan balik pada sunnah Osman. Balik mazhab Syafi'i, balik pada sunnah Osman. Nak azan macam tu. Tetap azan 2 kali. Tapi cara betul. Cara ikut al-um. Satu, sebelum masuk waktu. Yang kedua, masuk waktu. Itulah 2 azan yang wujud. Macam mana kata nak ikut Nabi ni? Kalau gelaran imam halang ni, kita nak semayang jemaah azan 2 kali. Balik pada mazhab Syafi'i dan balik pada sunnah Osman. Balik mazhab Syafi'i, balik pada sunnah Osman. Nak azan macam tu. Tetap azan 2 kali. Tapi cara betul. Cara ikut al-um. Satu, sebelum masuk waktu. Yang kedua, masuk waktu. Itulah 2 azan yang wujud. Cara kita, satu, masuk waktu. Yang kedua, lepas masuk waktu. Tak betul. Balik pada sunnah yang betul. Kalau nak 2 kali, masuk sebelum masuk waktu dengan masuk waktu. Macam mana? Macam azan subuh. Kita pergi Mekah, ada azan subuh. Macam tu. Setuju tak? Ni ada al-um sebagai rujukan. Boleh tak boleh? Yalah, kita Syafi'i kena ikut Syafi'i lah. Okey, esok pagi Tok Imam arahkan Tok Bilal buat lagu tu. Apa ni? Kentil nanti Ustaz. Amboi. So mengaji nak buat terang-terang. Kita jemaat ni nak buat. Tak mau tunggu lama-lama. Kan? Black Dog Bone kata, jangan tunggu lama-lama. Nanti lama-lama. Nanti apa? Dikebas orang. Black Dog Bone lah, tak silap saya. Sweet charity. Sweet charity. Rawahu. Kan? Dia abang dah, jangan tunggu lama-lama. Nak tunggu apa? Jemaah depan kalau kita boleh sembahyang lagu ni, tak salah dari segi mazhab. Bertepatan dengan sunnah lagi. Sunnah Osman. Macam mana? Kita setuju tak? Kita setuju. Tapi bila nak buat, tak boleh buat. Yang ni satu bab yang tak terlibat dengan Wahabi ke Wahabu ke Wahabah. Tak terlibat. Ini betul-betul based on mazhab Syafi'i. Di atas kitab al-um. Why not? Kita buat benda ni. Dia kelipang. Dia dengar, dia kelipang. Dia tak ada al-um. Kita tolong buka bab jemaah, kita tolong tanda bab tu. Bahkan dalam al-um ada hadis, ada riwayat Imam Syafi'i kata, imam yang menyampaikan khutbah jemaah jangan baca doa angkat tangan atas mimbar. Dia tak boleh angkat tangan. Kalau dia pegang tongkat tangan kiri dia hanya boleh angkat jari telunjuk saja. 2 tempat dia angkat. Satu ketika dia kata asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dia angkat jari telunjuk. Yang kedua ketika dia baca doa. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Imam yang baca khutbah dia tidak angkat tangan. Siapa kata? Dalam al-um. Kalau cari tak jumpa, kita tolong nak bagi tanda tak mana. 2 benda ni yang minta buat. Jemaah ni, kita minta dia buat. Azan macam tu, bukan minta azan sekali kan. Minta azan macam tu. Azan 2 kali, ikut kitab al-um. Dan khatib tak mau baca doa angkat tangan. Jadi dalam mazhab al-um, kalau khatib tak angkat tangan, yang duduk bersila di bawah ni nak angkat berapa? Khatib tak angkatnya, nak angkat berapa? Dan dalam mazhab Syafi'i tak bahas amin dan amin, tak bahas. Yang duk bahas ni siapa dia? Kita. Dalam kita tak bahas. Bila dia kata Allahumma ghafir lil muslimin muslimat, makmum kena riak amin, tak dibahas. Maka kita tak bebas nak buat lagu tu. Jemaah ni nak buat lagu tu. Dan macam mana? Kita pegang tangan dia. Macam mana? Imam macam mana tu imam? Ni sunnah ni. Ni bukan suruh duk fikir bang apa nama bendera apa? Bendera apa yang saka? Apa saka ke? Sang Saka. Ni satu bendera Sang Saka, apa nama? Bendera asal Jaluk Gemilang ni. Sebelum Jaluk Gemilang ni kita pakai Sang Saka. Tak apalah kalau dia kata Sang Buana ke, Sang Buana ke. Jangan kita Sang Saka. Bukan suruh fikir bang jalak tu. Dah. Kembali kepada cara beribadat kepada Allah di atas platform sunnah.
Kita kata nak ikut mazhab Syafi'i, kita percaya dia orang alim, kita percaya dia waris Nabi, kita percaya kata dia ulama hadis, kita percaya dia orang saleh, mai kita turut dia secara macam tu. Apa orang putih panggil lupa dah. Lupa. Kita ikut dia tu exactly. Exactly kita ikut. Step dia, step kita. On dia, on kita. Off dia, off kita. Mari kita turut. Setuju tak setuju? Dia tanya. Dia duduk kelipok lagi sekali. Kelipok hilang mata hitam, naik mata putih. Tengok-tengok, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal tu kan. Tengok dia kata ulama tabi'in dia kumpul pandangan sahabat, dia boleh tarjih. Ini satu kehebatan yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah. Nuhibbus salihin. Ahlus Sunnah mencintai orang saleh. Wal haqqu ahabbu ilaina. Tetapi kebenaran itu lebih kami cinta daripada orang saleh. Tengok Ahlus Sunnah. Nuhibbus salihin. Ahlus Sunnah mencintai semua imam-imam dia. Tapi al-haqqu ahabbu. Kebenaran itu lebih kami cintai daripada orang itu sendiri. Karena itu mereka boleh ada pendirian lagu itu. Mereka boleh buat.